Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba makanan sejuk beku ya dalam video kali ini. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah Tyson's Value Choice berbola daging ya. Dan berbola daging ni berbola daging lembu tau. Harga tu pun agak berpatutan dan berbaloi. Anda boleh dapat dekat sini ya. Saya beli dekat 99 Speedmart. Harga tu RM9.85 saja ya. Dan berbola ini memang harga dia berbaloi padulah dekat sini. Dan cara memasak pun mudah sahaja. Anda hanya perlu bukakan packaging anda, letak berbola tu dekat ketuhar, dekat pinggan tu lah, dekat pinggan ketuhar tu, dan terus pergi masak. Itu sahaja, sangat senang. Tapi jika nak goreng ataupun nak ataupun nak masak guna air pun boleh. Tapi itu pun terpulang kepada anda ya. Bagi saya berbola daging ni memang sedap dan berpatutan lah. Untuk berbola daging tu 500 gram saja ya. Harga RM9.85. Tetapi lah sebelum saya mulakan lebih lanjut lah, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya memuat naik dari semasa ke semasa lah. Jangan lupa untuk buka lonceng ya. Dan memang semua standard tu ada dekat situ. Seperti Department of Laboratory lah. Dan juga itu logo halal. Masak pun mudah saja. 18 minit dalam ketuhar 200 degree Celsius atau macam ni lah. Tapi bagi saya boleh adjust ataupun boleh sesuaikan dengan saiz ketuhar anda ya. Dekat situ memang berbola daging tu, tak tahu anda nampak ke tak 500 gram tu. Sini 500 gram. Senang nak masak saja ya. Just buang dekat ketuhar, panaskan ketuhar, buang dia semua kandungan dia dekat ketuhar, masak selama 18 minit dan juga dia sedia untuk makan lah. Sangat-sangat lazat ya. Arahan dekat situ pun ada dekat sini. Panaskan ketuhar, masak dan sedia untuk makan. Dan anda boleh nampak ya, dekat lamuan tu daging lembu tu agak banyak ya. Dalam 65%. Dia ada juga tepung gandum lah. Tapi untuk berbola daging, jika letak tepung gandum, sebenarnya tak rasa tu tak beza sangat. Sebab biasanya kita buat berbola daging kan, memang kena letak serbuk roti kan. Dan serbuk roti kan memang diperbuat dari tepung gandum lah. So, rasa tu masih ada lah untuk berbola daging ni. Sangat senang nak masak dan sangat sedap ya. Okey, mari kita masakkan berbola daging ni dekat ketuhar. Saya dah adjust dah masak dah. Satu pack lagi dekat ketuhar. Dan memang sudah sedia untuk nak makan ya. Mari kita makan berbola daging Tyson Value Choice ya. Okey, sebelum saya masak berbola daging ni anda boleh nampak tak? Dia punya packaging tu simple sajalah. Packaging ni simple ataupun tak kompleks lah. Boleh kata macam ni lah. Sebab nak jimat kos. Jika packaging tu cantik-cantik je kan, memang dia punya kos tu akan naik lah. Sebab tu dia punya packaging tu dia simple lah dekat sini. Okey, berbola daging dari Tyson tu pun sudah siap. Saya dah letak dekat itu ketuhar ataupun oven dalam 20 minit macam tu. Itu pun kena adjust lah ikut ke itu saiz oven anda lah. Ada kala kan anda perlukan waktu masak yang lebih pendek. Kadang-kadang anda perlukan waktu masak yang lebih panjang. Itu pun adjust lah ikut ketua anda.
Boleh pendek, boleh panjang. Dan saya letakkan semua berbola daging dalam situ lah. So, mungkin waktu tu lebih panjang lah daripada yang biasa. Saya masak dalam 20 lebih minit. Dan ketulah saya pun agak kecil. So, mari kita cuba rasa dia macam mana. Inilah 500 gram berbola daging ya. Ini bila dah masak guna ketulah, anda boleh nampak lah. Atas dan juga bawah tu dia ni keperangan, tapi dekat side-side tu dia tak adalah keperangan. Tapi itu pun sebab saya letak banyak sangat berbola daging dekat situ. Meatball dekat situ ya. Nampak tak? Yang warna perang tu sedap tau. Okey, mari kita cuba dulu. Adakah berbola RM10 dalam satu pack tu sedap? Sedapnya. Ini adalah dalam dia ya. Sangat lembut. Dalam tu moist. Di luar tu agak sedap, ada rasa daging. Saya rasa lah jika anda tambah sos daging dekat situ, boleh jadi meatball punya dish tau. Boleh jadi hidangan yang lengkap dah. Agak sedap ya. Dalam tu masih moist, di luar tu sudah keras lah walaupun. Dan sebenarnya untuk meatball inilah saya benar masak guna air ataupun goreng. Tetapi saya rasa lah masak dekat air pun agak sedap ya. Walaupun itu bukan cara dia nak masak lah. Sebab bila masak dekat air, dia punya meatball tu jadi lebih lembut tau. Itu pun kena ikut cara anda sendirilah. Bagi saya jika letak dekat air masak dan masak begitu saja tu pun lagi pun sedap. Tapi itu pun ikut kesesuaian anda lah. Jika ikutkan apa yang tunjuk dekat packaging tu, dia bakar dekat ketulah dalam 18 minit. Dan adjust lah ikut saiz ketulah anda ya. Boleh masak guna air dan juga boleh masak boleh guna goreng lah sampai perpirangan. Dua-dua cara tu pun sedap ya. Dan saya rasa ini saja dalam video ini. Boleh dapatkan meatball ini dekat harga hampir RM10 dalam Speedmart. Ada dekat situ. So, memang disarankan untuk cubalah sebab agak sedap tau meatball tu. Dan senang je untuk nak masak. Kalau letak dekat itu, letak satu baking paper dekat itu cooking tray, anda tu masukkan meatball dekat pinggan, dekat cooking tray tu ataupun pinggan tu lah. Letak dekat itu ketulah dan masak dalam 20 minit macam tu, dah boleh makan. Senang je kan? Dan saya rasa ini sajalah dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!